Bahagian 3. Mana pensel tu? Siap! Hebat tak? Fizi, hilangkan awan tu! Iping, penyembuh air tu! Ya! Tak hilang. Kenapa dia makin besar? Matahari. Hai. Semua selamat? Ini Mai. Apa benda ni? Matahari lah. Matahari sudah datang. Cuaca cerah, awan hitam pun hilang. Pandai korang. Bukan macam Fizi. Lukis awan hitam. Tadi aku ada lukis satu benda lagi. Nak sembuh dengan air? Dia ada warna. Hilangnya. Jadi macam mana? Sekarang! Ya! Dapat! Dia terlepas! Jangan lari! Mana kena layang? Lepas tu, apa jadi? Apa lagi? Terkimiklah orang Lidi dengan makhluk asing tu. Nasib baik kita orang tak ada apa-apa. Orang Lidi selamatkan kita orang. Pandai betul kau berdua berimajinasi. Banyak sangat berangan-angan. Kakak, ini betul-betul jadilah. Bukan imajinasi. Eloklah Upin Ipin pandai berimajinasi. Itu menunjukkan diorang kreatif. Hah? Opa, bukan kreatif, tapi kreatif. Kreatif tu apa? Ingat tahu. Orang yang kreatif boleh mencipta, menghasilkan
atau mengembangkan idea-idea baru. Oh, macam tu. Macam korang, bila lukis ikan, boleh bayangkan ikan tu menggelupur. Kreatif lah tu. Cuba tunjuk pada opah. Pensil.